Korang agak-agak ni apa barang ni? Korang agak apa barang ni? Okay. So, ini adalah pam minyak ataupun pam air zaman moden sekarang. Cuma dia adalah pam analog, manual. Senang cakap macam ni. Biasa dulu, dulu-dulu lah kan. Bila kita nak pam air daripada sini ke sini. Contohlah daripada point A ke point B. Kita akan gunakan yang jenis pam cak macam tu. Kan penat nak kena pam banyak kali, baru air tu keluar apa semua sekali. Ataupun kita gunakan pam yang naik. Sekarang dah tak payah lagi dah. Korang guna pam ni. Ini pam senang kerja. Okay, yang ni hose ni ada banyak saiz tau. Korang boleh tengok dekat dalam beg kuning, korang nak yang berapa panjang. Okay, dia ada 1 meter, ada 1.5 meter. So, bila korang nak pasang, tengok anak panah ni. Okay, ini anak panah masuk, ini anak panah keluar. So, maksudnya masuk ni, kita pasangkan dekat sini. Okay. So, dia ada datang juga dia punya klip dia ni. Nak pasang boleh, tak pasang pun tak apalah. Okay, senang cakap macam tu. So, kita masukkan je hose di, sedutkan sini. So, kita nak isi minyak kereta pun boleh kalau minyak kereta habis ke apa semua sekali. Okay, korang tengok macam mana dia berfungsi. Okay, saya tekan sekali. Letak. Sekali tekan dia. Dia dah keluar. Korang faham tak maksud saya macam mana? Faham tak maksud saya? Okay, tak apa, saya tunjukkan sekali lagi. Saya nak tunjukkan kasih korang faham. Kenapa korang kena beli pam. Kenapa korang kena beli pam ni. Sebab pam ni, dia tak perlukan effort yang betul-betul, apa orang cakap, betul-betul keras kerja kita. Okay, ini hose dia ni. Korang tengok saya masukkan dekat sini. Saya masukkan dekat sini. Hose ni kosong ni, tak ada air ni. Okay, tak ada air. Saya letakkan kat sini. Okay, pam ni saya pasangkan sekali lagi. Korang tengok sini. Masukkan dekat sini saja. Dia punya pam dia ni. Okay, dah. Okay, tengok sekali pam saja saya tekan. Satu kali. Lepas tu saya lepas. Nampak? Okay. Dah keluar. Okay, korang faham tak? Korang faham tak kenapa korang kena beli pam ni? Kau faham tak kenapa korang kena beli pam ni? Sebab pam ni sangat-sangat memudahkan kerja kita kalau kita nak pindahkan air, minyak daripada tong A ke tong B apa semua, korang tak perlu nak cek pam banyak kali sampai lenguh tangan, tak payah. Tekan sekali, dia sedut masuk semua sekali. So yang ini saya sangat-sangat menyeru korang sebab harga dia tak mahal pun. Korang pergi tengok dekat beg kuning. Okay, korang boleh tengok dekat beg kuning berapa harga dia. Saya sangat seru korang ambil lah satu. Okay, dia ada banyak saiz ni. Okay, ada hose yang panjang, ada hose yang pendek. Okay, yang lain semua sama. Cuma yang membezakan dia adalah hose sahaja. So, ikut korang punya keperluan. Kalau korang rasa kau perlu yang panjang, kau ambil yang panjang. Kalau rasa perlu yang pendek, kau ambil yang pendek. So, yang ini adalah pam air manual. Minyak pun boleh. So, jadi kalau korang nak, korang pergi ambil dekat dalam beg kuning aku. Okay, Assalamualaikum.